dekat puli ni saja. Dekat kompresor dia ni dah tak boleh nak pusing dah. Memang dah apa? Dah jam. Assalamualaikum. Okay, hari ni kita ada sebiji Pro 2 Alza. Okey, masalah kereta ni masalah aircon lah. Owner datang, dia kata dia punya kereta ni bila on aircon je, enjin dia mati. So bila kami check, masalahnya punca pada kompresor lah. So sebab apa kompresor dia bermasalah? Sebab kompresor dia ni dah jam. Dia hanya berpusing dekat puli ni saja. Dekat kompresor dia ni dah tak boleh nak pusing dah. Memang dah apa? Dah jam. Minyak dalam ni jadi hitam dah. Tengok, dia jadi hitam, memang kotor lah. Dia hitam, bila dia hitam dia akan efek semua sistem. So owner ni dia kena buat full set aircon, segalalah, kompresor, kondenser, cooling coil, semua kena tukar. Dan piping pula kita akan cuci balik. Sebab owner ni pun nak jimat sikit. So siapa-siapa yang nak jaga aircon ni, kita kena jaga minyak dia lah. Sebab punca dia jam ni boleh jadi sebab minyak dia dah kurang. Bila minyak dia kurang, kompresor ni akan jam. So siapa-siapa yang nak buat servis aircon, tukar minyak kompresor ke apa, boleh cari kami dekat kedai TVZ.